Sila nyatakan nama dan tugasan kamu. Nama saya Badar. Saya seorang adibira. Kuasa saya ditentukan dengan 5 elemen penting dalam badan saya: beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya dan berkeyakinan. Saya menjalankan tugas bersama pembantu saya, Aiba. Ceritakan apa yang terjadi hari ini. Kami sedang membantu arkitek mereka cipta rumah anak yatim dengan mengira kuasa angin. Tiba-tiba seorang jahat muncul dan saya tak ingat. Siapa adik jahat tu? Saya tak tahu. Tapi yang saya tahu, dia menggunakan robotnya untuk menyebarkan ketakutan dan fitnah. Tuan, cuba lihat gambar di CCTV ini. Tak mungkin. Adakah dia juga seperti saya? Kau ingat aku tak tahu kau menyorok di mana? Siapa kamu? Sebenarnya, kamu sudah tahu siapa aku. Takkan kau lupa muka handsome ni? Kau adalah aku? Ya, aku dari masa depan. Kau tahu tak, Aiba? Maksud aku, Aija nama dia sekarang. Aija mampu membina kecerdasan buatan yang menjangkau imaginasi kita. Jika kita salah benarkannya, macam-macam kita boleh buat. Buat orang keliru, takut, boleh kawal manusia dengan ketakutan ini lagi. Macam mana aku dikorok macam ni? Duit bang. Hati Wira sebenarnya boleh buat duit. Iya. Aku datang ke zaman ini hanya untuk mempercepatkan proses korak kau, supaya aku boleh jadi lebih kaya di zaman aku. Kau rasa kau kuat, tapi kau lupa betapa penting elemen indikator kita. Aku cemerlang dengan indikator aku, walaupun ianya kontra. Ya, kau cuma secara kontra. Tapi ada satu elemen saja yang kau tak boleh kontrakan. Beradab. Kau diam lah. Aduh. Hah? Aiba adalah alat dan sekiranya kita menyalahgunakan alat tersebut, kita akan rugi. Semua itu adalah sifat-sifat yang perlu bagi memastikan kita di jalan yang lurus untuk menjadi generasi yang hero. Mana dia pergi? Dia tidak wujud lagi dan insya-Allah tak akan wujud di masa hadapan.